Nak simpan RM10,000 nampak susah. Tapi asingkan RM200 setiap bulan nampak boleh buat. Jangan lupa follow dan save Udemy untuk rujukan akan datang. Ramai yang gagal menyimpan sebab rasa sikit tak cukup. Lalu mereka tak mula langsung. Tapi saya belajar satu benda penting. Simpan sikit tapi konsisten. Hasilnya lebih besar dari tunggu banyak. Saya mulakan dengan RM200 setiap kali gaji masuk. Saya tak simpan dalam bank. Saya tukar kepada emas. Kenapa emas? Sebab susah nak usik. Tak cair ikut emosi. Nilai makin kuat, bukan makin susut. Bila duit dah jadi 1 gram emas, saya lupakan. Tapi bila saya tengok semula, hujung tahun dah ada 12 gram. Pesan mentor saya, simpan RM200 sebulan tak rasa berat. Tapi kalau tak mula, man tak akan terkumpul. Jangan tunggu mampu banyak, mula dengan apa yang ada. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa ada di next video.